Panas. 10 o'clock, 9:30. I start buat benda ni sejak pukul 7. And we're not even baking yet. Like kita baru sampai stage of second proofing. Thing is, I made a lot of dough. Simpan dalam peti ais boleh, tapi kita kena simpan dia elok-elok. So dia cakap kita kena macam cling wrap and letak dalam peti ais. Oh my god, I hope I'm doing the right thing. Tolonglah. Benda ni susah gila nak buat kot. I'm just gonna say it. Probably not gonna do this again. Untuk bagi dia betul-betul rice, kita brush dengan little bit of egg untuk bagi dia colour dia nampak cantik. Tu. Kata kita bakar dekat dalam oven. Masukkan ke dalam ini. Okay. 190 darjah untuk 18 minit. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah menjadi. Start tu. Sementara kita tengah bakar kita punya roti, kita nak buat dia punya garlic bread seasoning. I beli yang dah pre-made garlic bread seasoning. Senang. Ada garlic dan sikit ada parsley. So, kita just tambah butter, which kita akan guna minyak sapi ni. Ghee ni. Oh my god, can you look at that? That looks absolutely delicious. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. We made that. Oh. Sekarang kita nak letak yang garlic bread butter ke atas sini. Tuang je ke atas ni. Setelah 3 jam. Cheesy garlic bread. Buatan sendiri. Panas. Panas. Wow, sedap gila. It was so worth it or not.